Hai, pernah tak anda tengah leka dengan media sosial tapi tiba-tiba nampak macam ayat, I dah sampai kat sana, you tunggu je. Nampak biasa kan? Tapi sebenarnya itulah salah satu kesalahan bahasa Melayu dalam media yang semakin menjadi-jadi hari ini. Dalam era digital kini, bahasa Melayu sering bercampur dengan bahasa lain. Disingkatkan, malah ada yang disalahgunakan tanpa sedar. Persoalannya, adakah ini sekadar trend atau kita sebenarnya sedang merosakkan keindahan bahasa sendiri? Jadi, dalam video ini kita akan bongkar beberapa kesalahan bahasa Melayu yang sering berlaku dalam media sosial, serta kenapa kita perlu lebih peka dalam penggunaannya. Dan hari ini saya akan mengupas satu kesalahan bahasa yang sering kita pandang ringan, iaitu percampuran kod. Dalam era digital ini, ramai yang mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa lain tanpa sedar, sehingga identiti bahasa kita semakin terhakis. Menurut para ahli sosiolinguistik, percampuran kod atau mixed missing, kod missing adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dengan menyisipkan unsur-unsur bahasa lain antara lexeme, frasa, klausa ke dalam bahasa utama yang dominan. Fenomena ini terjadi kerana faktor kebiasaan, prestis, kebutuhan ekspresi atau keterbatasan padanan kata seringkali dalam situasi tidak formal maupun media sosial. Menurut Poplet 1980, percampuran kod biasanya berlaku pada satu titik dalam satu ayat di mana struktur permukaan dua bahasa dipadankan bersama-sama.